Fokus 30. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Fokus 30 kembali waktu ini. Kita nak bawakan satu topik yang pada kita, Ziana, kalau mengambil peperiksaan di sekolah kan, kita tahu memang salurannya begitu kan. Ya. Tapi ada dalam kalangan kita ni yang pernah mengambil peperiksaan, contohnya di hospital. Kemudian di penjara pun ada. Ya. Dan kemudian di pusat pemulihan penagihan narkotik pun ada juga. Okey. Tapi cerita mereka ini, kalau kita dengar, Ziana ya, ada juga yang cemerlang. Ada juga yang dapat straight A kan. Betul. Ada juga yang dan kita nak tahu juga macam mana sokongan diberikan kepada mereka yang mengambil tempat di tempat yang boleh dikatakan khas ini Ya. macam mana dia study, apa sokongan diberikan dan bagaimana menghadapi peperiksaan yang pada saya SPM ni agak besar. Memang kan sesuatu yang kita kata penentu jugalah kan dari segi untuk calon-calon ini memantapkan diri mereka untuk ke fasa seterusnya. Dan untuk itu melalui Fokus 30 ini kita nak bawakan tentang harapan baru di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik. Jadi kita terus saja bersama-sama Puan Siti Mariam Mursidan yang merupakan pengarah bahagian rawatan, perubatan dan pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syuhada dan Zainal Ya, betul. Okey, terima kasih juga Puan kerana bersama dengan kami menerusi Fokus 30 pada petang ini untuk kita kongsi topik kita pada petang ini, harapan baru di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik. Okey, baik. Terlebih dahululah, bila ada keputusan yang cemerlang ya di pusat narkotik, contoh macam keputusan SPM baru ini, kita nak tahu dululah apa mungkin perasaan yang dilalui oleh Puan dan juga mereka yang bertugas di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik ini, Puan. Okey, apabila sebelum tu terima kasihlah soalan tu. Kalau memangnya bila kita dapat keputusan yang bagus walaupun tidak secemerlang dan memohon A yang banyak, tapi sekurang-kurangnya mereka boleh lulus dan membuktikan bahawa apa yang mereka buat tu memang boleh mereka lakukan sebenarnya. Dan ini menunjukkan bahawa bila dia jadi seorang terlibat dengan penagihan dadah, tersalah langkah mengambil dadah bukanlah pengakhiran sebuah kehidupan. Maksudnya benda ni masih panjang lagi perjalanan. Mereka ni yang ambil SPM ni adalah yang berumur 18 tahun ke bawah, iaitu golongan remaja, dan masih panjang perjalanan, masih luas apa perlu yang dilaksanakan untuk kehidupan mereka pada masa depan. Dan apabila mereka dapat membuktikan bahawa mereka boleh mencapai kejayaan ini, dia satu kebanggaan pada kami lah. Ya, walaupun pada asalnya mereka seolah-olah orang yang terbiar, tak tahu berkenaan dengan kepentingannya pendidikan. Dan ada juga yang ambil SPM ni sebenarnya, ada juga yang memang tak lancar pun membaca, tak lancar menulis. Jadi kat sini dia melancarkan proses pembacaan dia, menulis dan memahami apa yang kita ajarkanlah pada mereka. Dan bila jadi macam wow, maksudnya mereka sebenarnya ada keunikan, kejekan yang mungkin selama ni mereka tak tahu pun bahawa mereka ni sebenarnya ada talent untuk ke arah tu dan boleh berjaya untuk orang lain. Tapi Zainal, bila kita tahu mereka yang mungkinlah berada di tempat-tempat seperti Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik ni, motivasinya mungkin lain dan cara untuk kita tingkatkan dia punya kemahuan, usaha dia mungkin lain juga daripada sekolah dan sebagainya. Saya setuju tu, sebab apa kadang-kadang bila usah katakan individu ini ataupun adik-adik ini saja ditempatkan di tempat sebegini, orang luar juga pasti tidak meletakkan sebarang harapan dan sebagainya. Mungkin tak ada harapan pun untuk anak-anak ini berjaya. Jadi di sini kita nak tahu jugalah Puan Siti, apa antara faktor-faktor yang akhirnya menyumbang kepada kejayaan kelulusan SPM dalam kalangan klien. Okey, apabila mereka masuk ke tempat kita terima dia, mula-mula kita akan buat penilaian lah pada mereka ni. Okey, kita akan tahulah tahap keparahan dia, tahap kebantungan dia pada dadah. Okey, daripada situ kita akan lihat juga apakah potensi-potensi yang ada daripada dalam diri dia berdasarkan penilaian yang kita buat tu.
Okey, selepas tu kita akan bagi selepas beberapa hari ataupun beberapa minggu selepas mereka pergi tempat kita, kita akan cuba meyakinkan bahawa mereka sebenarnya bukannya orang yang gagal. Maksudnya mereka masih ada peluang untuk berjaya seperti orang lain walaupun sistem sokongan di luar tidak menyokong, tapi mereka perlu buktikan bahawa sebenarnya mereka boleh berubah dan mengubah kehidupan. Kalau dulu mungkin mereka ni ada setengahnya yang pergi sekolah pun sekadar pergi, tidak pergi kelas. Ataupun pergi kelas tapi mereka tak faham apa yang masjid ajarkan pada mereka. Jadi daripada sini apabila kita buat ujian-ujian ni, kita dapat faham potensi-potensi yang ada pada diri mereka tu. Daripada apa yang kita nampak, benda yang positif, kelebihan daripada ada, yang dia 50-50, dia minat, dia takut sebenarnya, kita bawa dia dan kita ketengahkan apakah unsur-unsur positif daripada diri mereka tu. Maksudnya kita tunjukkan daripada dia mungkin dia cakap, saya dah lama tak pergi sekolah, saya pun tak tahu macam mana. Jadi kita faham keadaan tu dan kita bawa dia untuk dia mengimbau semula dan membawa mereka ke zaman persekolahan tu. Dan kita meyakinkan bahawa yang SPM ni kita ambil subjek yang teras, yang wajib yang untuk SPM tu, yang untuk dapat sijil. Jadi kat situ dari sehari ke sehari, dia kata cikgu selalu mesti akan marah bila dia tak pandai. Saya kata marah tu bersebab. Bukannya nak marah sekadar dia tak datang ataupun dia tak pandai. Dia suruh kita tarik dia sikit-sikit dan kita menyokonglah ke arah perubahan tu. Dan bila bercakap berkenaan dengan sokongan ni, bukan seorang je lah perada. Maksudnya keseluruhan pegawai dan kaki tangan di Puspen tu perlu menyokonglah kepada usaha-usaha ni. Kami tidak berputus asa. Pada kami walaupun 10 orang ambil, cuma ada seorang pun kami dah cukup berbangga. Tapi bila keputusan keluar, dia luar jangkaan kami dan kami amat rasa macam amat banggalah dan kami jelaskan pada mereka maksudnya bukan mustahil untuk mereka berubah. Mereka berubah dan boleh menjadi lebih baik. Ya, mungkin mereka tersilap langkah kan, tapi akhirnya bila mereka berada tempat yang betul, mendapat bimbingan, panduan, sokongan oleh tim yang memahami dan juga cuba menyelami apa masalah, apa yang mereka inginkan dan apa potensi mereka ada, akhirnya mereka mampu ubah segala-galanya. Betul. Setiap orang berpeluang ataupun berhak mendapat peluang kedua kan. Jadi kita nak tahu juga Puan ya tentang sistem pembelajaran di Puspen sendiri. Macam mana nak sesuaikan klien ni yang kita tahu mereka ni datang daripada latar belakang pendidikan mungkin berbeza kan macam disebut tadi. Dan selain pada masa yang sama mungkin ada memerlukan rawatan juga. Apa mungkin pendekatan yang dilakukan oleh institut oleh pusat pemulihan ini supaya mereka ni boleh fokus terutama sekali bagi yang nak mengambil peperiksaan Puan? Okey, dalam pusat pemulihan ni untuk rangkaian menjalin pemulihan ni, dia punya proses masih sama juga. Sebab dia perlu menyesuaikan diri untuk kehidupan, untuk diri sendiri, pekerjaan, pelajaran dan kesemula sistem sosial dia. Jadi kita sesuaikanlah, maksudnya waktu pelajaran tu kita hadkan waktu pagi. Kemudian waktu petang dia akan mengikuti program rawatan dan pemulihan. Ataupun ada waktu-waktu tertentu yang ada program khas untuk mereka. Jadi mereka tak tertinggal dengan program rawatan pemulihan. Memang kita dah susunkanlah yang mana yang sesuai dengan keperluan mereka. Sebab apabila kita buat penyelidikan peringkat awal tu, kita tahu keparahan mereka ni, tahap kebantuan mereka pada daerah ni tak sama. Jadi kita akan sesuaikan program tu dengan proses pembelajaran mereka. Pelajaran mereka juga sama juga macam kita buatkan kelas, ada cikgu yang mengajar di subjek tu. Dan kita sesuaikanlah masa tu dengan keperluan rawatan dan pemulihan tu juga. Baik, dalam masa yang sama Puan Siti, adakah semua pusat pemulihan di Malaysia mempunyai segala kemudahan, prasarana yang kita boleh katakan setara untuk laksanakan program akses pendidikan klien PAPK dengan berkesan, dan bagaimana pula dengan cabaran yang perlu dihadapi oleh tenaga pengajar itu sendiri? Okey, sekarang ni kalau kemudahan ni yang kita ada, tak semua Puspen ada. Cuma Puspen remaja saja yang kita buat lah ni. Iaitu di Karangan Kedah dan di Papar Sabah.
kebetulan pada tahun lepas juga ada seorang klien tu sukarela datang ke Sungai Besi. Dia dah mendaftar sebagai pelajar. Dia menyatakan bahawa dia berminat nak ambil SPM dan keluarga dia sokong. Dan kita pun ada buat dia di Sungai Besi tu. Cuma yang proper, yang betul-betul Puspen yang ada akses pendidikan ni di Karang Kedah dan di Papar. Okey. Cabaran yang kita ada ialah kita sebenarnya tak ada guru tetap lah. Kita gunakan guru Sambilan. Guru sambilan. Dan juga ada pegawai-pegawai kita yang berkemahiran yang membantu jugalah untuk mengajar macam buat tuition selepas cikgu balik. Maksudnya cabaran kita tu lah. Kemudian yang keduanya juga kita kekurangan buku teks. Mungkin kita kita cubalah untuk memohon peruntukan lah untuk dapatkan lebih keperluan dan buku-buku teks yang diperlukan seiring dengan perubahan silibus kita lah. Sebab silibus kita kadang-kadang tak sama kan, daripada tahun ke tahun tu ada perbezaan. Baik. Itu antara yang dilaksanakan lah. Tapi mungkin juga kita nak tahu tentang sistem sokongan. Kalau tadi mungkin untuk mereka menghadapi sesi persekolahan, untuk menghadapi peperiksaan dan sebagainya. Tapi selepas tamat program, apa yang selalu diberikan sokongan kepada klien ini, ataupun jika klien ni mungkin nak melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya, bagaimana Puan? Okey, sistem sokongan ni ada beberapa dah. Apabila selepas dia menamatkan ni, kita ada sistem sokongan dia dalam komiti. Maksudnya kalau dia ada isu ataupun nak sharing, dia nak mendapatkan apa-apa juga bentuk maklumat, dia boleh datang je ke mana-mana pejabat ADK. Sebab bila macam kebanyakannya yang remaja ni dia dah sukarela. Jadi dia tak adalah selepas tamat daripada Puspen tu dia akan sambung. Tapi sistem sokongan tu tidak pernah terputus lah. ADK akan sentiasa terbuka untuk menerima mereka. Yang kedua juga kita juga akan matchingkan dia dengan bentuk-bentuk kemahiran yang kita ada ataupun di Puspen-Puspen yang menawarkan program latihan kemahiran ataupun peluang TVET kepada latihan TVET lah kepada klien-klien ni. Okey. Contohnya selepas dia ambil SPM, dia akan berumur lebih 18 tahun. Masa 18 tahun, kita akan cadangkan dia pergi ke Puspen Sepang. Yang mana kalau dia belum menamatkan lagi lah program di Puspen, kita akan pergi ke Puspen Sepang untuk latihan kemahiran yang lebih berstructured lah di sana. Ataupun yang ketiga, apabila dia dah tamat rawatan dan pemilihan, dia keluar, kita boleh juga salurkan mereka kepada pusat-pusat latihan yang ada dalam komiti lah. Contohnya di Gap Mara ataupun di mana-mana pusat-pusat yang menyediakan pusat latihan-latihan kemahiran kepada klien ni. Okey, baik Puan. Setakat inilah kan bagaimana kerjasama antara AADK dengan Kementerian Pendidikan. Adakah terdapat sebarang perancangan mungkin yang dilihat boleh diperkukuhkan lagi untuk tingkatkan pencapaian akademik? Okey, setakat ni kita mendapat kerjasama yang baiklah daripada Kementerian Pendidikan. Kita tak ada masalah yang besar dengan pendidikan. Cuma sekarang ni kita belum lagi ada guru tetap, tapi kita still juga mendapat kerjasama lah. Ada guru-guru yang boleh mengajar kepada kita, dan kita pun dalam peringkat yang dikatakan mendaftarkan pusat akses pendidikan ADK ni sebagai sekolah ataupun pusat pendidikan untuk pelajar-pelajar ni. Jadi dengan ada kita daftarkan, akan banyaklah lagi peluang-peluang yang lebih baik yang kepada pendidikan ni. Maksudnya memudahkan kita dapat kemudahan peruntukan, guru, buku-buku teks dan lain-lain kemudahan. Yang ini semua dalam proses lah kami dalam pendidikan. Dan pendidikan tak ada isu, dia sentiasa membantu ADK lah ke arah perkara ni. Lebih baik. Baik, selain daripada akademik Puan ya, kita nak tahu juga ada tak macam persiapan dilakukan untuk klien ini bagi membantu mereka untuk, macam tadi pun kata ada juga lanjutan untuk belajar, untuk
melalui TVET dan sebagainya, dan kemudian juga pendekatan holistik dan juga daripada rakan sokongan supaya klien ni mereka mampu untuk membina kerjaya yang lebih stabil selepas proses pemulihan itu, Puan. Okey, yang tu memang kita salah satu daripada elemen yang kita sediakanlah untuk mereka. Yang pertama sekali, selain daripada pendidikan, ada juga kita bagi kemahiran atau pemulihan dari segi kemahiran sosial. Kemahiran sosial ni maksudnya apabila dia tamat tu, dia boleh menempatkan diri dia sebagai seorang masyarakat, seorang yang kuat, yang tegas dan boleh menghadapi stigma. Maksudnya stigma ni, kita faham dari dadah ni biasanya stigma negatif sangat tinggi lah. Jadi kat situ kita bagi kemahiran sosial lah, bagaimana dia boleh menghadapi stigma dan boleh mengekalkan kepulihan yang dia ada. Yang kedua juga, kita juga memberi kemahiran segi latihan kemahiran vocational, sama ada dia bersijil untuk jangka panjang ataupun tidak. Maksudnya dengan kemahiran ni yang kita beri dan yang sesuai dengan dunia pekerjaan sekarang seperti aircon ke, elektrik ke, bengkel, baik gunting rambut, pastry dan sebagainya. Dan dia beri kemahiran. Apabila dia keluar, maksudnya dia tidak menjadi beban kepada orang lain, tapi dia boleh mencari pendapatan sendirilah dengan kemahiran dia ada. Yang ketiga juga, bila dia ada mengikuti latihan asas dalam Puspen asal ni, dia boleh juga kita lanjutkan untuk dia meneruskan untuk mendapat sijil lanjutan lah. Contohnya dia buat program TVET ataupun di pusat-pusat latihan yang lain. Sama ada dalam Puspen ADK sendiri yang saya sebut tadi Sepang, ataupun apabila di luar pusat-pusat latihan yang ada dalam komuniti lah, yang kita boleh salurkan sesuai dengan kelulusan dia, kemahiran yang dia ada. Kita cuba matchkan lah benda-benda tu. Benda tu memang kita sentiasa laksanakan. Tujuan dia, benda ni akan dapat membantu dia untuk dia mengekalkan kepulihan dia. Dan dia, yang kedua, dia dapat juga menguruskan diri dia, dapat menjana ekonomi, dan dia bukan lagi menjadi beban pada orang lain, tapi juga menjadi seorang yang terus bertanggungjawab pada diri dia dan kepada orang lain. Maksudnya dia belajar bertanggungjawab pada diri dia, orang lain dan persekitaran dia lah, dengan kemahiran dan dan keupayaan diri dia sendiri. Kadang-kadang mereka tak nampak sebenarnya. Sebenarnya bila dia remaja, dia nampak orang nampak bahawa dia asyik disalahkan. Dia pun ada rasa memberontak. Dia kata daripada orang cakap benda tak baik, dia tak buat, baik dia buat. Jadi benda-benda itulah kita rasionalkan sesuai juga dengan TVET. Ada kemahiran-kemahiran yang dia ada itulah. Sebab benda ni kalau kemahiran sosial tak ada, dan ada kemahiran untuk bidang ekonomi yang dia pun dia tidak selaras lah. Jadi kita sekalikan sosial dia, kemahiran untuk kehidupan, agama dan sebagainya lah. Kita sekalikan untuk dia dapat membentuk kehidupan yang lebih baik masa depan. Dalam masa yang sama juga kita melihat kepada keberkesanan program PAPK ataupun program akademik Puspen Khas ini melahirkan klien berjaya dalam SPM. Apa mungkin kalau boleh ada cerita-cerita kejayaan yang pun boleh kongsikan, walaupun kita melihat mereka ini ya anak-anak yang ditempatkan di pusat pemulihan, tapi mereka tetap boleh berjaya yang dibanggakan oleh pihak Puspen sendiri. Okey, ada selain daripada ni banyak jugalah kejayaan-kejayaan yang kita ada antara klien-klien kita ni. Antara dia ada yang telah berjaya bekerja dengan baik di Petronas, di Shell, di Proton pun ada, di Toyota pun ada, di Honda pun ada, antara yang besar-besar lah. Kemudian yang kedua juga ada juga yang bekerja sendiri, yang ada kontraktor ataupun jadi pengusaha kedai makan dan sebagainya. Jadi ada kejayaan-kejayaan tu, dan kami ada rekod tentang kejayaan mereka itulah semua. Kita rekodkan sebagai bukti bahawa seorang pengadil dadah ni bukan perakhiran untuk kehidupan, dan penyakit dadah tu sebenarnya boleh dipulihkan dan boleh pulih, tapi yang penting adalah semangat, kekuatan diri dia dan sokongan daripada orang sekitar. Macam ADK dia memberikan kekuatan dan untuk pemulihan. Tetapi selepas itu, dia perlu disokong oleh orang-orang yang rapat dan orang-orang yang berada di sekitar mereka.
Kalau tak ada, mereka memang agak sukar. Boleh, tapi kalau ada sokongan tu, dia adalah lebih baik sebenarnya. Okey, baik. Di samping itu juga Puan, kita mungkin nak mendengar daripada Puan ya tentang persediaan puspen sendirilah khususnya. Bila kita sebut berkaitan dengan keadaan sekarang ini, kita tahu dadah jenis baru ada, macam-macam lah diubah kan, dan juga berkaitan dengan keadaan di luar. Bila kita tahu tentang dugaannya itu besar kan, bagaimana sebenarnya puspen sendiri melaksanakan penambahbaikan dari segi sistem dan juga pentadbiran serta perkara yang diketengahkan ataupun modul di dalam proses masa dalam puspen itu sendiri. Apa antara KPI yang dipertingkatkan, Puan? Okey, tu kita tak nafikan lah. Dari semasa ke semasa, masa penagihan ni, dia semakin, nak kata orang, semakin canggih lah. Sesuai dengan perubahan teknologi sebagainya pun dia berubah. Okey, jadi bila berdepan dengan masa penagihan ni, program rawatan dan pemulihan ni bukan saja kita letakkan di puspen, tapi juga dia ada juga dalam komiti. Jadi jumlah dia memang agak besar dalam komuniti lah berbanding dengan puspen. So daripada situ juga kita dari semasa ke semasa kita kena lihat. Maksudnya ADK ni juga perlu bergerak seiring dengan perubahan. Kita kena peka atas perubahan sebab jenis dadah yang digunakan, jenis dadah yang berbeza akan tingkah laku yang dihasilkan, yang dipamerkan juga berbeza. Kesannya juga berbeza dan keperluan mereka untuk pulih juga ada berbeza. Situ kita akan lihat dari semasa. Jadi kita akan ubah modul tu berdasarkan kesesuaian tersebut. Contohnya, kalau dulu kita tak ada penagih dadah yang sekali dengan ada masalah psikiatris ni dia agak kurang. Tapi sekarang jumlah dia makin bertambah. Jadi modul tu kita sesuaikan dengan keadaan tu. Kemudian yang kedua, ada juga penagih dadah ni yang dia dah berulang-ulang. Umur dah lanjut. Tapi kalau dulu kebanyakannya dia guna heroin. Sekarang dia dah guna jenis bahan dan sebagainya. Jadi benda-benda tu juga kita akan sesuaikan jugalah. Kita akan pindah. Dan yang ketiga juga, ada juga antara klien-klien ni terdiri daripada klien yang kurang upaya, yang slow learner dan sebagainya pun ada jugalah. Jadi benda-benda tu pun kita kena seiring jugalah. Jadi ADK dah berjaya lah mengeluarkan modul baru rawatan pemulihan pada tahun Disember 2025. Walaupun kita dah berjaya keluar modul tu, dari semasa ke semasa kita masih juga kena tengok adakah dia sesuai ataupun, dan kita kena buat perubahan seiring dengan perubahan dadah yang digunakan, tingkah laku penagihan yang dipamerkan dan keperluan untuk pemulihan tu. Jadi benda tu kena disesuaikan. Jadi kita memang buatlah dari semasa ke semasa dan kita punya setting pun kita tambah. Dan salah satunya juga kita dah buat perkhidmatan bergerak rawatan dan pemulihan kan, mobilisasi rawatan dan pemulihan tanpa sepadan. Maksudnya kita akan pergi ke tempat-tempat yang kita rasa kat situ dia agak tertinggal untuk dapatkan program pemulihan dan kita menyampaikan perkhidmatan pada mereka. Yang ini perkhidmatan terbuka pada semua. Okay. Dan itulah salah satunya kita buat. Okey, baik Puan. Mungkin dalam masa 1 minit saja kita nak klien itu berubah. Apa yang penting juga adalah masyarakat sekeliling atau komuniti yang mana perlu memainkan peranan supaya mereka ini yang keluar dari puspen tidak lagi terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Apa yang Puan nak titipkan kepada masyarakat secara ringkas saja? Okey, untuk ni saya sangat berharaplah sekiranya masyarakat mengetahui atau ahli keluarga, ada ahli keluarga yang terlibat dalam penagihan dadah, datanglah kepada ADK secara sukarela. Maksudnya datang pada ADK itu mendapatkan perkhidmatan rawatan secara sukarela dan bukan sehingga mereka ditangkap. Maksudnya ditangkap, sebelum ditangkap tu datang sukarela. Sebab bila datang sukarela, proses pemulihannya berbeza dengan apabila kita tangkap. InsyaAllah dia lebih baik daripada melalui tangkapan. Saya mengharap sangatlah agar masyarakat sana datang untuk dapat sukarela bagi mereka yang terlibat penagihan. Ataupun
untuk mendapatkan apa pun maklumat berkenaan dengan masalah dadah pada ADK. Okey, ibarat kata serah diri macam tu lah Serah kan. diri, datang sendiri pada ADK. Okey, baik. Jadi apa pun sokongan daripada semua pihak sebenarnya kan, daripada keluarga termasuklah masyarakat, agensi berkaitan amat penting dalam memperkasakan usaha pemulihan dan juga pencegahan dadah. Baik, terima kasih Puan kerana bersama dengan kami pada petang ini. Sama-sama, terima kasih juga kerana sudi menjemput saya. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi Puan Siti Mariam Mursidan yang merupakan pengarah bahagian rawatan perubatan dan pemulihan agensi anti dadah kebangsaan AADK. Okey, telah pun terbukti program akademik di Puspen itu sendiri mampu untuk mengubah persepsi diri klien ataupun self-perception daripada seorang penagih kepada pelajar ataupun individu yang produktif. Betul. Okey, baik. Sekian saja untuk Fokus 30 pada waktu ini. Selepas ini kita akan bawakan lagi untuk anda berita dari semasa ke semasa. Terus dengarkan Bernama Radio untuk anda. Fokus 30.